Salam hormat dan salam bahagia. Salam kita Selangor maju bersama. Kita kembali untuk menyaksikan FS Women Super League dalam kancah untuk suku akhir Piala Konfederasi Women Confederation Cup. Di antara pertarungan yang melibatkan Belang Tarung 3 warna perak dan juga Sternen FC Shah Alam yang akan membuat perhitungan untuk mengisi satu slot ke pusingan separuh akhir. Kedua pasukan pastinya dengan semangat yang baru selepas sampai 2 minggu kita berehat dalam meraihkan Hari Raya Aidiladha. Dan hari ini saya Nakuda Kamel, pengguna anda, selamat datang kami ucapkan kepada anda yang berada di stadium ataupun arena MBSJ. Bersama saya di meja pengguna pastinya Sabri Hambali. Sepak mula yang dimulakan oleh Belang Tarung 3 warna perak 0-0 dari arena MBSJ. Kami membawa kepada anda secara langsung untuk aksi suku akhir Piala Konfederasi dengan Belang Tarung 3 warna perak berdepan Sternen yang baru saja dimulakan. Asakan awal dan terus dikeluarkan di barisan pertahanan untuk Sternen. 5-6 pemain sudah pun berada di ruang kotak penalti untuk Belang Tarung 3 warna perak menyerang ketika ini. Satu hantaran, tandukan cuba dilakukan dan jaringan pertama berjaya terhasil melalui sentuhan di ruang kotak penalti. Jaringan seawal minit ke-6 ke-7 ini berjaya untuk dicetak oleh Alisha Najwa. Sebenarnya pertahanan tengah yang naik ke atas untuk melakukan sentuhan penting dalam menjelmakan gol pertama untuk Belang Tarung 3 warna perak. Ya, berpunca daripada sepakan sudut. Kita perhatikan bagaimana dia bijak untuk melepaskan diri daripada kawalan Judith, melakukan larian ke bahagian hadapan dan akhirnya berjaya untuk melakukan sentuhan tanpa menyedari Judith terperangkap dalam kedudukan ini, dan itu adalah satu yang kesalahan yang terus serta-merta dihukum oleh pemain Belang Tarung 3 warna untuk gol pertama mereka yang pada petang ini diturunkan selaku penyerang utama untuk Sternen. Ruang untuk Belang Tarung 3 warna perak kali ini. Jaringan kedua untuk Belang Tarung 3 warna perak dalam situasi 1 lawan 1 untuk menggandakan kedudukan buat pasukan dari Perak Darul Ridwan ini. Jaringan kedua untuk Belang Tarung 3 warna perak yang berjaya dicetak oleh Fatin Umairah untuk jaringan angka 2 ketika ini. Ya, satu serangan yang bermula dari sebelah kiri berjaya melepasi kawalan 2 pemain pertahanan sebelum turut melepasi kawalan Ainul Syakina di pintu gol. Satu kesilapan daripada penjaga gol saya kira, kerana beliau tidak melakukan kawalan sebagaimana yang sepatutnya dilakukan oleh seorang penjaga gol, tidak menutup ruang yang dimiliki oleh pemain Belang Tarung 3 warna itu, dan akhirnya satu percubaan dan satu rembatan berjaya dilakukan meskipun tidaklah begitu kuat Naki, namun cukup untuk memberikan mereka jaringan yang kedua. Satu hantaran menukar arah ke sebelah kanan untuk Awani Balkis. Awani Balkis, ruang yang dimiliki untuk Awani Balkis. Jaringan ketiga untuk Belang Tarung 3 warna perak. Ngauman seladang di arena MBSJ daripada Awani Balkis untuk 3-0 buat Belang Tarung 3 warna perak. Ya, satu jaringan yang sememangnya cukup menarik dan berpunca daripada satu hantaran yang cukup bijak sebenarnya, dan Awani Balkis melakukan tekanan yang cukup baik, akhirnya berjaya untuk menggelecek dan juga melepaskan diri daripada kawalan Ainul Syakina. Sudah pun keluar namun agak lambat untuk melakukan pressing, menutup ruang dimiliki oleh Awani Balkis, dan itu akhirnya menyebabkan Belang Tarung 3 warna berjaya untuk mendapatkan jaringan yang ketiga mereka. Oleh Nuzarah yang boleh sebenarnya melepaskan rembatan. Ruang yang dimiliki untuk Belang Tarung 3 warna perak. Satu hantaran ke tengah. Apakah pemain gantian ini yang sebenarnya mencetak jaringan? Aina Humairah. Tidak sampai 1 minit beliau beraksi di atas padang. Aina Humairah. Muhammad Zamani menjadi super sub untuk Belang Tarung 3 warna perak bagi menjelmakan gol keempat. Satu lagi larian yang berkualiti dilakukan oleh Awani. Sebentar tadi dia berjaya untuk melakukan jaringan dan kali ini melakukan assist, bantuan dan juga hantaran daripada sebelah kanan. Larian dan juga hantaran yang diterima oleh beliau itu sebenarnya cukup tepat, dan sekali lagi Ainul Syakina sememangnya tidak boleh melakukan apa-apa pada kedudukan itu, dan gerakan yang cukup baik, cukup menarik, cukup kemas oleh para pemain Belang Tarung 3 warna. Dengan terakhir saya kira untuk Belang Tarung 3 warna perak ketika ini.
Di sebelah kanan untuk Awani Balkis. Antaran ke tengah, sentuhan yang diperlukan ketika ini, tetapi Ainul Syakina sekali lagi berjaya untuk menafikan. Tipuan whistle yang panjang ditiupkan oleh pengadil dan petugas untuk menamatkan perlawanan.